Mengapalah pilih Malaysia? Kalau mahu belajar tentang teknologi, bukankah sepatutnya kita ke Amerika Syarikat? Kalau di Asia sekalipun, Jepun nampaknya pilihan yang lebih baik. Sebelum kami berlepas, rakan-rakan sekolah saya masih tidak faham. Tetapi sebaik sahaja kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, clear, dalam masa 5 minit sahaja, mereka semua terdiam dan itu hanyalah permulaan. Keyakinan diri bertaraf dunia, keangkuhan yang merasakan diri lebih hebat daripada sesiapa pun, hancur berkecai menjadi debu di Malaysia. Adakah kami benar-benar yang terhebat? Buat pertama kalinya, kami mula memandang dunia ini dengan cara yang baru. Akhirnya kami faham mereka yang benar-benar hebat selama ini hanya ketawa dalam diam. Apakah yang telah mereka saksikan di Malaysia sehingga begitu terkejut? Nama saya William. Saya berasal dari sebuah sekolah persediaan berprestij di selatan England. Sekolah kami adalah tempat berkumpulnya anak-anak golongan elit dan pewaris cendekiawan terkemuka, anak pemenang anugerah Nobel, anak perempuan seorang profesor dari Oxford dan juara Olimpiad Matematik Antarabangsa. Semuanya belajar di sini. Inilah puncak bagi sekolah-sekolah terkemuka di Britain. Kami digelar genius sejak kecil. Apabila dewasa, mendapat skor dalam 1% teratas ujian IQ adalah perkara biasa. Memenangi anugerah dalam persidangan akademik antarabangsa adalah rutin setiap semester. Purata markah kami sentiasa 98 ke atas. Perpustakaan sekolah kami dipenuhi dengan piala dan sijil penghargaan yang telah kami menangi. Saya masih ingat pada usia 15 tahun, saya memenangi pingat emas fizik dalam pertandingan sains remaja Eropah. Ketika itu, saya sangat berbangga kerana dapat mengalahkan genius dari Perancis, Jerman dan Itali. Apabila kembali ke sekolah, para guru berkata sayalah masa depan bidang sains Britain. Rakan-rakan saya juga mempunyai pengalaman yang serupa. Emily memenangi pingat perak Olimpiad Matematik Antarabangsa. James menduduki tempat teratas dalam pertandingan kimia, manakala Tom menunjukkan bakat luar biasa dalam pertandingan reka bentuk bandar berkomputer. Kami sudah terbiasa digelar genius dan terbiasa berdiri di atas podium menerima anugerah. Oleh itu, apabila pengetua mengumumkan bahawa kami akan mengadakan lawatan sambil belajar ke Malaysia, semua orang terkejut. Kami berkumpul di ruang rehat untuk membincangkan keputusan yang tiba-tiba ini. Bukankah Malaysia sebuah negara yang lebih tertumpu pada pelancongan? Tanya Emily dengan penuh keraguan. Saya hanya tahu di sana ada kilang pemasangan kereta, tetapi dari segi teknologi rasanya belum begitu mantap, James menambah. Pengetua memberitahu kami bahawa kami hampir tidak tahu apa-apa tentang Malaysia. Kami segera mencari maklumat di internet dan hasilnya mengejutkan. Malaysia belum pernah melahirkan seorang pun pemenang anugerah Nobel. Berbanding dengan Britain yang telah melahirkan 132 orang pemenang, saya berasa sangat kecewa. Apa yang akan kita pelajari di sana? Saya benar-benar tidak faham. Walaupun pernah mendengar nama syarikat-syarikat besar, saya menganggap kebanyakannya hanyalah kilang pembuatan kontrak. Apa yang kami pelajari sejak kecil ialah teori sains klasik dan pemikiran kreatif. Kalau di Asia, Jepun lebih sesuai. Apa yang ada untuk dipelajari di Malaysia? Suara Emily penuh dengan kekeliruan dan rasa tidak puas hati. Begitu juga dengan James. Apa yang boleh kita belajar dari sana? Katanya sambil menggelengkan kepala melihat maklumat tentang Malaysia di telefonnya. Saya juga merasakan hal yang sama. Britain adalah tempat kelahiran revolusi perindustrian, sebuah kuasa besar budaya yang melahirkan Shakespeare dan The Beatles. Apa yang hendak kami pelajari di Malaysia? Saya sungguh tidak faham sejarah sains kami terbentang luas dari teori elektromagnet James Clerk Maxwell hingga kajian lohong hitam oleh Stephen Hawking. Universiti-universiti kami telah melahirkan ramai saintis yang mengubah dunia dan itulah sumber kebanggaan dan keyakinan kami. Namun, pengetua tetap bertegas, perjalanan ini adalah wajib untuk pengijazahan kamu semua. Pandangan matanya begitu serius, tidak pernah kami lihat sebelum ini. Pada masa itu, kami masih belum memahami maksud sebenar kata-katanya. Kami hanya berfikir ia sekadar lawatan untuk merasai budaya Asia yang bagi kami adalah satu pembaziran masa. Lebih baik masa itu digunakan untuk membuat penyelidikan di Makmal Oxford atau Cambridge. Malam sebelum berlepas, saya berbual dengan rakan-rakan sebilik.
Semua berfikiran sama, ragu-ragu tentang apa yang boleh dipelajari dari Malaysia, terutamanya dalam bidang teknologi. Saya dengar pelajar Malaysia hanya pandai menghafal, kata Tom. Pendidikan di Asia memang begitu, tiada kreativiti. Emily bersetuju. Kami sangat yakin pada diri sendiri, percaya bahawa kami menerima pendidikan terbaik di sekolah terbaik di Britain, sebuah negara yang telah melahirkan 132 pemenang anugerah Nobel. Bagi pelajar dari negara seperti ini, untuk pergi belajar dari sebuah negara yang belum mempunyai seorang pun pemenang anugerah Nobel adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Lebih-lebih lagi, kami berbangga dengan asas saintifik Britain sejak kecil. Kami belajar tentang hukum graviti Isaac Newton, teori evolusi Charles Darwin dan aruhan elektromagnet Michael Faraday. Semua ini adalah penemuan yang berlaku di Britain. Guru fizik saya pernah berkata dengan bangganya, kamu semua adalah gergasi generasi baru yang berdiri di atas bahu gergasi. Kata-kata ini tertanam jauh di dalam hati kami. Di dalam pesawat, keraguan kami berterusan. Kami ingin tahu sejauh mana tahap kebolehan pelajar Malaysia, tetapi tidak menaruh harapan yang tinggi. Kami fikir pelajar Asia mungkin handal dalam matematik tetapi kurang kreativiti. Ini mungkin peluang yang baik untuk kami menunjukkan kebolehan sebenar kami kepada semua orang dan mengisytiharkan kepada dunia betapa hebatnya pendidikan British. Apabila difikirkan semula sekarang, betapa naifnya pemikiran itu. Kami fikir semua yang datang dari Britain adalah lebih unggul hanya kerana nama Britain. Selama 12 jam di dalam pesawat, saya terus membaca maklumat tentang Malaysia, sebuah negara dengan populasi hampir 33 juta orang. Industri utamanya ialah pembuatan semikonduktor dan pelancongan. Dalam hati, saya berasa sedikit lebih hebat. Kami datang dari Britain dengan sejarah akademik yang panjang, manakala mereka hanyalah tenaga kerja dalam sektor perindustrian. Lawatan ini pasti akan mudah. Saya memandang keluar tingkap sambil berfikir, apa yang akan saya peroleh dari lawatan ke Malaysia ini? Pensyarah berkata, tidak perlu mengharapkan apa-apa yang istimewa, anggap sahaja seperti pergi melancong. Saya malah mula merancang bagaimana untuk menunjukkan kepada pelajar Malaysia betapa hebatnya pendidikan gaya British. Mungkin saya akan membuat mereka terpegun dengan hasil penyelidikan fizik saya atau mengagumkan mereka dengan cara pemikiran kritis kami. Selepas penerbangan selama 12 jam, setibanya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA, hati kami masih dipenuhi dengan perasaan keunggulan tanpa menyedari bahawa Malaysia akan memberikan kejutan besar kepada kami. Sambil berjalan keluar dari balai ketibaan, saya berfikir dalam hati, baiklah, masanya untuk menunjukkan kepada budak-budak Malaysia ini kebolehan sebenar. Biar mereka tahu bagaimana rupa negara yang telah melahirkan 132 pemenang anugerah Nobel. Setibanya di KLEA selepas urusan imigresen selesai dan kami berjalan keluar, ia sepatutnya menjadi saat penting yang akan membentuk tanggapan pertama kami terhadap Malaysia. Tetapi tidak disangka-sangka, di pintu keluar lapangan terbang inilah berlaku sesuatu yang membuka mata kami. Tiba-tiba, wajah Emily berubah pucat dan dia mula cemas. Dompet saya hilang, jerit Emily. Dia menggeledah beg dan pakaiannya tetapi tidak menemuinya. Ada lebih 2,000 tunai di dalamnya. Seketika itu rakan-rakan mula riuh. Emily sudah hampir menangis dan berkata, saya dah agak. Kenapa kita mesti datang ke Asia? Kenapa mesti ke Malaysia? Saya sendiri terlintas pemikiran itu. Adakah ini kerana kami benar-benar berada di Asia? Kebimbangan dan keraguan terhadap tempat yang tidak dikenali mula timbul dalam hati saya. Tetapi pada ketika itu, sesuatu yang menakjubkan berlaku. Seorang pemuda tempatan menghampiri kami dan bertanya, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Ada barang hilang ke? Boleh saya tolong cari? Kami tidak faham bahasa Malaysia tetapi riak wajah dan gerak-gerinya jelas menunjukkan niat untuk membantu. Tidak lama kemudian, seorang kaki tangan lapangan terbang yang boleh berbahasa Inggeris berlari ke arah kami. Mahu cuba jejak semula laluan tadi atau perlukan bantuan untuk periksa CCTV. Malah orang ramai yang sedang menunggu teksi turut datang mengerumuni kami. Seorang makcik bertanya dengan prihatin, "Kenapa ni, nak?" Seorang bapa yang bersama anaknya berhenti bertanya jika kami memerlukan bantuan.
Semua orang ikhlas, mahu menolong dan ia sangat jelas. Saya terpegun. Jika ini berlaku di England, kebanyakan orang mungkin akan terus berjalan lalu. Apa yang lebih menakjubkan ialah reaksi rakyat Malaysia. Mereka tidak menunjukkan sebarang rasa jengkel, sebaliknya bersemangat untuk membantu kami orang asing. Jangan risau Malaysia, selamat. Mari kita cari sama-sama, nanti jumpalah tu. Nak kami laporkan pada polis? Suara-suara prihatin datang dari segenap arah. Hati saya mula keliru. Mengapa orang-orang ini bersungguh-sungguh membantu orang asing yang tidak dikenali? Rakan-rakan saya berpecah untuk membantu mencari dan orang di sekeliling menjadi jurubahasa untuk kami yang tidak boleh berbahasa Malaysia. Pekerja pembersihan lapangan terbang turut serta mencari. Pengawal keselamatan memeriksa setiap tong sampah dengan teliti. Emily menunduk, air matanya berlinangan. Dia mula sedar betapa tidak wajarnya kata-katanya tadi. Prasangkanya terhadap rakyat Malaysia membuatnya berasa sangat malu. Pada masa itu, James yang datang bersama kami memandang dan berkata, "Emily, masa di lapangan terbang London, awak kata awak malas nak keluarkan dompet. Jadi awak letak dalam bagasi kan?" Keadaan sekeliling menjadi senyap sunyi. Semua rakyat Malaysia yang sedang membantu mencari berhenti dan memandang kami. Wajah Emily serta-merta menjadi pucat. Dia teringat untuk memudahkan urusan pemeriksaan imigresen. Dia memang telah meletakkan dompetnya di dalam bagasi. Dia segera membuka bagasinya dengan cemas. Tangannya terketar-ketar sambil meraba-raba di celah-celah pakaian. Kami semua menahan nafas seolah-olah masa terhenti. Akhirnya tangannya menyentuh kulit dompet yang dikenalinya. Dompet itu elok terletak di dasar beg. "Ada di sini," kata Emily dengan suara perlahan, penuh rasa malu. Dia perlahan-lahan mengeluarkan dompet itu, mukanya merah padam hingga ke telinga. Orang ramai yang mengerumuni kami tersenyum. Ada yang berkata, "Syukurlah dah jumpa. Nasib baik tak hilang. Tiada siapa yang menyalahkan kecuaiannya." Tiada siapa yang menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap keraguannya tadi. Sebaliknya, semua orang menarik nafas lega, seolah-olah barang mereka sendiri yang ditemui. Pemuda tadi tersenyum dan menambah, "Di Malaysia, tak banyak pencuri. Jangan risau." Tapi lain kali, simpan barang berharga elok-elok ya. Seorang makcik menepuk bahu Emily dengan lembut. "Biasalah tu, pertama kali datang negara orang. Anak makcik pergi luar negara pun selalu buat silap macam ni. Jangan risau ya." Wajah Emily merah padam. Dia berasa sangat bersalah kerana telah menyusahkan begitu ramai orang kerana kecuaiannya. Dia berulang kali mengucapkan "saya minta maaf" dengan suara yang semakin perlahan. Tetapi rakyat Malaysia yang membantu hanya tersenyum dan berkata, "Tak apa, dah datang melancong. Biarlah bawa balik kenangan yang baik-baik saja." Pertama kali datang tempat asing, sesiapa pun boleh jadi macam ni. Pada saat itu, saya merasakan sesuatu yang aneh. Jika di England, dalam situasi seperti ini, adakah orang akan datang membantu sebegini? Kebanyakannya mungkin akan menganggap itu bukan urusan mereka dan terus berlalu. Apa yang lebih menakjubkan ialah reaksi rakyat Malaysia. Walaupun tahu Emily yang bersalah, tiada seorang pun yang menunjukkan rasa tidak puas hati. Sebaliknya, mereka melayan kami dengan lebih mesra. Pertama kali berjalan, kena lebih berhati-hati. "Tapi Malaysia negara yang selamat, jangan bimbang," kata seorang pakcik sambil tersenyum. "Orang negara kami ni, kalau ada tetamu dari luar negara, kami akan ambil berat sikit." Dalam hati saya berfikir, sungguh menakjubkan negara ini. Walaupun dalam keadaan begini, mereka tidak marah, malah menjadi lebih baik hati. Emily terus meminta maaf. "Saya betul-betul minta maaf. Saya terlalu terburu-buru." Kaki tangan lapangan terbang tadi berkata, "Tidak mengapa. Pertama kali keluar negara, memang teruja sikit. Selamat melancong dan semoga mendapat kenangan indah ya." Apabila menaiki bas, saya berkata kepada James, "Mereka lebih baik hati daripada yang kita sangkakan." James mengangguk setuju. "Ya, di England perkara seperti ini tidak mungkin berlaku." Emily masih berasa malu dengan dirinya. Prasangkanya terhadap Malaysia membuatnya berasa sangat terhina. Bodohnya saya. Saya ingatkan, Malaysia ini berbahaya. Apabila mendengarnya, saya juga terasa pedih. Kerana saya juga mempunyai prasangka buruk terhadap Malaysia. Tetapi tanggapan pertama di lapangan terbang sangat berbeza sama sekali.
Ketika bas bergerak menuju ke pusat bandar, saya melihat pemandangan di luar tingkap. Ia sangat berbeza daripada yang saya bayangkan. Bangunan-bangunan yang bersih dan moden, sistem lalu lintas yang teratur, beberapa kawasan kelihatan lebih baik daripada yang dijangkakan. Pemandu pelancong kami berkata, orang Malaysia sangat berbudi bahasa, terutamanya kepada tetamu. Saya mengangguk setuju kerana saya telah merasainya sendiri. Pada hari kedua di Malaysia, kami melawat Maktab Rendah Sains Mara, MRSM, Cemerlang, sebuah sekolah sains terkemuka di negara ini. Ketika bas memasuki kawasan sekolah, perasaan kami bercampur baur. Selepas menerima sambutan hangat di lapangan terbang, pandangan kami terhadap Malaysia telah berubah. Tetapi mengenai tahap kebolehan akademik, kami masih mempunyai sedikit keraguan. Pensyarah kami berkata, tidak perlu mengharapkan apa-apa yang hebat. Apa sangat yang boleh diharapkan dari sebuah sekolah menengah? Tetapi sebaik sahaja melangkah masuk ke dalam sekolah, suasananya berbeza. Poster-poster penyelidikan yang ditampal di sepanjang koridor semuanya bertajuk peringkat universiti atau lebih tinggi, mekanik kuantum, kejuruteraan bioperubatan, kecerdasan buatan. Ini betul-betul hasil kerja pelajar sekolah menengah ke? Bisik Emily kepada saya. Saya meneliti kandungan penyelidikan itu dengan teliti, mendapati teorinya sangat mendalam dan disokong oleh data eksperimen yang terperinci. Ini membuatkan saya mula berasa tidak selesa. Semasa lawatan, satu sesi pembentangan projek sains kecil diadakan. Pasukan dari England memulakan pembentangan. Sudah tentu kami sangat yakin. Kami menggunakan persembahan yang cantik dan bahasa Inggeris yang fasih untuk menguasai pentas. Tajuk kami ialah penyelidikan mengenai kecekapan turbin angin, satu hasil kerja yang kami banggakan dan telah kami sediakan selama 3 bulan. Penyelidikan kami berjaya meningkatkan kecekapan turbin angin sebanyak 18%, kata saya dengan yakin. Laporan kami penuh dengan formula yang rumit dan graf yang indah. Kami diam-diam berfikir ia sangat hebat. Tetapi apabila tiba sesi soal-jawab, soalan-soalan tajam daripada guru-guru Malaysia mula diajukan. Berapa banyak data ujian sebenar yang telah dikumpul? Sudahkah anda menilai keberkesanan kosnya dari segi komersial? Bagaimana pula dengan kestabilannya dalam keadaan kelajuan angin yang berbeza? Soalan-soalan yang menekankan aspek praktikal satu persatu membuatkan kami mula panik. Kerana kebanyakannya kami hanya menumpukan pada teori, tidak melakukan eksperimen secara serius. Kami hanya mampu mengaku dengan kekok kami lebih menumpukan pada analisis teori. Ujian sebenar masih belum dimulakan. Tiba giliran pelajar Malaysia naik ke pentas. Seorang pelajar bernama Khairul berjalan ke hadapan. Dia kelihatan biasa sahaja, tidak menunjukkan keyakinan seperti kami. Dia memulakan laporannya dengan ringkas. Saya telah menambah baik sistem sudut bilah turbin angin, meningkatkan kecekapannya sebanyak 23%. Saya terkejut, jauh lebih tinggi daripada kami. Sepanjang 6 bulan yang lalu, kami telah menjalankan ujian sebenar di atas bumbung bangunan dan mengumpul lebih 20,000 set data dalam keadaan cuaca yang berbeza. Dia membuka slate seterusnya. Apa yang dipaparkan bukanlah graf teori yang cantik, tetapi data ujian sebenar semata-mata. Kelajuan angin, suhu, kelembapan dan hubungannya dengan jumlah elektrik yang dihasilkan. Semuanya jelas, ia tahap yang berbeza sama sekali. Kami hanya mampu berteori, tetapi pelajar ini telah membina dan mengujinya. Apa yang lebih mengejutkan ialah kata-katanya seterusnya. Idea kamu semua menarik. Pasukan kami pernah buat projek yang lebih kurang sama tahun lepas. Seluruh dewan senyap sunyi. Projek yang kami banggakan dan sediakan selama 3 bulan, pelajar ini telah selesaikannya tahun lepas. Wajah semua pelajar dari England menjadi muram, begitu juga saya. Kreativiti yang kami anggap terkehadapan di negara kami. Di Malaysia, ia sudah menjadi sejarah. Pada sebelah petang, kami melawat makmal. Sebaik sahaja masuk, kami melihat pelajar yang kelihatan seperti pelajar sekolah menengah sedang melakukan eksperimen yang rumit. Pelajar itu sedang mereka bentuk modul kuasa untuk AI. Dia pelajar tingkatan A6, pemandu pelancong kami menerangkan. Saya terkejut. Ini adalah sesuatu yang guru kami pun belum tentu boleh lakukan. Pelajar itu sedang tekun menggunakan peralatan berketepatan tinggi, langsung tidak mempedulikan kami yang datang melawat. Gerak-gerinya yang cekap membuatkan saya hampir tidak percaya.
Semasa lawatan, Tom melakukan kesilapan. Dia tersalah menetapkan parameter sebuah peralatan yang kompleks menyebabkan mesin mengeluarkan bunyi amaran. Kami semua terkejut, tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Ketika itu, seorang pelajar Malaysia di sebelahnya berjalan menghampiri dengan tenang, menekan beberapa butang dan menyelesaikan masalah itu. Tak apa. Masa saya mula-mula dulu pun, selalu jadi macam ni. Suaranya tenang, tiada langsung nada angkuh. Tetapi kata-kata itu menggegarkan kebanggaan Tom dengan hebat. Mengapa budak-budak ini tidak menunjuk-nunjuk? Mereka genius, tetapi dengan kebolehan yang jauh mengatasi kami, mereka begitu merendah diri. Semasa waktu rehat makan tengah hari, kami berbual dengan pelajar-pelajar Malaysia dan mendengar perkara yang lebih mengejutkan. Eksperimen macam ni kami dah buat sejak menengah rendah lagi. Reka bentuk bandar pula, kami belajar dari sekolah rendah, kata seorang pelajar biasa kepada kami. Kami pernah menganggap negara ini hanyalah sebuah negara membangun, tetapi sekarang kami mempunyai pandangan baru terhadap bandar ini dan tempat ini. Seminggu yang lalu, apa yang kita fikirkan ya? Kata Emily sambil termenung. Fikir kita tahu segalanya, James ketawa pahit. Sekarang baru kita tahu betapa ceteknya pemahaman kita tentang dunia. Apabila dipandang dari bangunan tinggi, Kuala Lumpur menampakkan keindahannya yang menggabungkan kemodenan dan tradisi. Menara-menara pencakar langit berdiri megah di samping masjid-masjid dan kuil-kuil lama. Kawasan teknologi wujud harmoni bersama kawasan hijau. Bandar ini seperti rakyatnya mempunyai teknologi canggih sambil mengekalkan budi bahasa tradisional. Pada sebelah petang, kami berjalan-jalan di sekitar Universiti Malaya. Sambil berjalan di laluan yang redup dengan deretan pokok, kami melihat sekumpulan pelajar sedang berbincang tentang hal-hal akademik. Suasana akademik yang pekat sangat terasa. Belajar di sini nampaknya bukan satu beban, tetapi satu keseronokan. Tom mengamati. Memang benar. Pelajar Malaysia yang kami temui, sama ada di sekolah menengah atau universiti, semuanya menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu dan keinginan yang kuat untuk berinovasi. Mereka tidak belajar untuk peperiksaan, bukan untuk markah, tetapi kerana mereka benar-benar ingin memahami dunia dan menggunakan ilmu untuk mengubah sesuatu. Pada waktu petang, kami berbual secara mendalam dengan beberapa orang pelajar Universiti Malaysia di sebuah kedai kopi. Pelajar-pelajar ini datang dari pelbagai institusi dan bidang pengajian, tetapi ada satu persamaan, semangat untuk belajar dan perancangan masa depan yang jelas. Pada pendapat kamu semua, apakah perkara yang paling penting dalam pendidikan? Saya bertanya kepada seorang pelajar yang sedang bersiap untuk memohon pengajian di luar negara. Saya rasa yang paling penting ialah membina keupayaan menyelesaikan masalah. Jawabnya, ilmu pengetahuan boleh menjadi lapuk, tetapi cara berfikir dan keupayaan untuk terus belajar akan kekal bersama kita. Seorang pelajar lain menambah, dan juga keupayaan untuk bekerja dalam satu pasukan. Masalah hari ini sangat kompleks, tiada siapa yang boleh selesaikannya seorang diri. Belajar untuk bekerjasama dengan orang lain akan membolehkan kita mengeluarkan potensi maksimum. Kata-kata ini sangat mengagumkan kami. Apabila mengenangkan pengalaman beberapa hari lepas, pelajar Malaysia telah menunjukkan kebolehan-kebolehan ini. Mereka bukan sahaja mempunyai pengetahuan yang mantap, tetapi juga tahu bagaimana menggunakannya dengan bijak, mempunyai kemahiran bekerja dalam pasukan dan sentiasa bersemangat untuk belajar. Jadi, apa perancangan masa depan kamu semua? Tanya Emily. Saya nak belajar sebanyak mungkin, kemudian balik untuk bangunkan sektor teknologi Malaysia, jawab pelajar kejuruteraan elektrik. Saya pula nak jadi penyelidik untuk memajukan bidang kecerdasan buatan, supaya Malaysia terus menjadi peneraju dalam bidang ini, kata seorang lagi. Jawapan mereka mengejutkan kami. Anak-anak muda ini bukan sahaja mempunyai maklumat peribadi, tetapi juga rasa tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Apabila melihat kembali diri kami, pembelajaran dan perancangan masa depan kami kebanyakannya adalah untuk kejayaan dan kemasyhuran peribadi. Jarang sekali berfikir untuk memberi sumbangan kepada masyarakat. Menjelang akhir perbualan, seorang pelajar Malaysia bertanya kepada kami, apa yang paling berharga kamu peroleh dari lawatan ke Malaysia kali ini?
Ramai di antara kami berpandangan sesama sendiri, tidak tahu bagaimana hendak menjawab. Perasaannya terlalu banyak, kesannya terlalu mendalam untuk dihuraikan dalam beberapa ayat. Akhirnya saya berkata, kami belajar untuk merendah diri. Dulu kami fikir kami sangat hebat, tetapi sekarang kami tahu di dunia ini masih ramai lagi yang lebih hebat daripada kami. Emily menyambung, kami juga belajar apa itu pembelajaran yang sebenar, bukan untuk markah, bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi untuk menyelesaikan masalah dan menjadikan dunia lebih baik. James menambah, dan yang paling penting, kami belajar untuk bekerjasama. Dulu kami hanya bersaing, tetapi sekarang kami faham bahawa kekuatan pasukan jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Tom menutup, pengalaman ini membuatkan kami berfikir semula tentang apa itu kebijaksanaan sebenar. Bukan tentang berapa banyak yang anda tahu, tetapi bagaimana anda menggunakan pengetahuan itu untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Pelajar-pelajar Malaysia mendengar jawapan kami dan tersenyum penuh pemahaman. Sebenarnya kami juga sedang belajar, kata seorang pelajar. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Yang penting ialah belajar antara satu sama lain dan maju bersama. Asas teori kamu semua sangat kukuh. Itu adalah sesuatu yang perlu kami perbaiki. Kemahiran praktikal kami mungkin lebih baik, jadi kami boleh kongsikannya dengan kamu. Sikap belajar antara satu sama lain berkembang bersama inilah yang paling perlu kami pelajari. Selepas meninggalkan kedai kopi, pelajar-pelajar Malaysia bertukar-tukar maklumat hubungan dengan kami dan berjanji akan sentiasa berhubung. Datanglah ke Malaysia selalu, ya. Dan kami juga dialu-alukan untuk program pertukaran di England. Persahabatan ini menghangatkan hati kami dan dipenuhi dengan harapan untuk masa depan. Malam itu kami berbual di beranda penginapan memandang pemandangan Kuala Lumpur pada waktu malam dan merenung diri kami secara mendalam. Minggu ini benar-benar mengubah hidup saya, kata Emily dengan penuh perasaan. Saya bersetuju. Dulu kita hanya fikir bagaimana nak buktikan diri kita lebih hebat daripada orang lain. Tapi sekarang saya fikir bagaimana nak perbaiki diri saya menjadi lebih baik. Yang paling penting, kita belajar untuk menghargai kelebihan orang lain, kata James. Dulu kita pandang rendah pada orang, tapi sekarang kita tahu setiap orang ada sesuatu yang boleh dipelajari. Tom mengangguk. Pelajar Malaysia menunjukkan kepada kita apa itu keyakinan yang sebenar. Bukan keangkuhan yang tidak berasas, tetapi kerendahan hati yang didasarkan pada kebolehan. Kami memutuskan apabila pulang ke England, kami mesti mengubah cara kami belajar dan sikap kami terhadap kehidupan secara menyeluruh. Tidak akan berpuas hati dengan hanya membaca buku, tetapi akan lebih menumpukan pada latihan kemahiran praktikal. Tidak akan bekerja sendirian lagi, tetapi akan belajar untuk bekerjasama dengan orang lain. Dan akan membuka minda seluas-luasnya untuk menghadapi dunia. Mari kita tubuhkan kumpulan belajar, saya mencadangkan. Seperti pelajar Malaysia, saling membantu dan berkembang bersama. Idea yang bagus. Semua bersetuju. Dan kita mesti buat projek praktikal secara berkala. Tak boleh berhenti setakat teori sahaja, tambah Emily. Dan kena ambil tahu tentang masalah sosial juga. Fikirkan bagaimana kita boleh gunakan ilmu kita untuk memberi manfaat kepada masyarakat, kata James. Keputusan-keputusan ini adalah titik permulaan perubahan besar dalam cara kami berfikir. Dari individualisme kepada kerja berpasukan. Dari penekanan teori kepada gabungan dengan amalan. Dan dari berpusatkan diri kepada tanggungjawab sosial. Dan titik permulaan semua perubahan ini ialah perjalanan ke Malaysia. Saya memandang pemandangan Kuala Lumpur pada waktu malam dan berterima kasih kepada kota yang indah ini dan penduduknya yang penuh budi bahasa. Mereka bukan sahaja menunjukkan teknologi yang tinggi dan pendidikan yang cemerlang, tetapi yang lebih penting, mereka menunjukkan sikap hidup dan nilai-nilai yang terpuji. Rendah diri tetapi yakin, bersaing tetapi bekerjasama. Inovatif tetapi memelihara tradisi, melihat nilai kepentingan kolektif melebihi kepentingan peribadi. Ciri-ciri yang kelihatan bertentangan ini bergabung dengan sempurna dalam diri rakyat Malaysia dan itu telah menjadi matlamat yang akan kami usahakan untuk capai pada masa hadapan. Esok kami akan meninggalkan Malaysia, tetapi saya tahu pengaruh Malaysia akan kekal bersama kami seumur hidup. Apa yang kami bawa pulang bukan sahaja kenangan indah, tetapi pemahaman baru tentang kehidupan dan pembelajaran.
Perpisahan selalunya datang terlalu cepat. Declare, kami menghabiskan saat-saat terakhir di Malaysia. Berbanding seminggu yang lalu ketika kami baru tiba, perasaan kami telah berubah sepenuhnya. Dulu dipenuhi dengan keangkuhan dan prasangka, tetapi kini dipenuhi dengan kerendahan hati dan kesyukuran. Di ruang menunggu penumpang, kami duduk berkumpul, mengimbas kembali pengalaman sepanjang minggu lepas. Banyak betul yang kita belajar, kata Emily dengan penuh perasaan. Akhirnya kita faham apa ertinya katak di bawah tempurung. Saya sangat setuju, kata saya. Di England, kita fikir kita adalah pelajar terbaik di dunia. Tetapi di Malaysia, kita dapati kita hanyalah orang biasa. Pelajar Malaysia memang istimewa, kata James. Mereka berkebolehan tetapi tidak menunjuk-nunjuk, berjaya tetapi rendah diri. Apa yang paling mengagumkan saya ialah semangat kerja berpasukan mereka, tambah Tom. Tidak kira berapa umur, dari mana asal, asalkan ada kebolehan, pasti akan diiktiraf. Saya teringat pelajar-pelajar yang kami temui di Malaysia. Pelajar sekolah menengah terlibat dalam penyelidikan peringkat universiti. Pelajar menengah rendah membuat projek bertaraf antarabangsa. Perkara seperti ini di England adalah sesuatu yang tidak terfikirkan, tetapi di Malaysia ia dirasakan sebagai sesuatu yang semula jadi. Umur bukan penghalang, status bukan batasan, kebolehan dan semangat adalah yang paling penting. Dulu kita hanya pentingkan markah peperiksaan, tapi mereka sedang membina kebolehan yang sebenar, saya merenung. Pertandingan projek hari itu sangat memberi kesan kepada saya. Pengetahuan teori kita kukuh tetapi kebolehan praktikal kita hampir sifar. Manakala pelajar Malaysia bukan sahaja mempunyai teori yang mantap, kebolehan praktikal mereka juga jauh meninggalkan kita. Bila kita balik nanti, apa yang akan kita ubah? Tanya Emily. Ini adalah soalan yang kami semua sedang fikirkan. Pertama, kita kena belajar ilmu yang sebenar, jawab saya. Bukan hanya teori, tetapi perlu memberi penekanan kepada amalan. Dan kena lebih merendah diri, mengakui apa yang kita tidak tahu dan belajar daripada orang lain. James menambah, dan kena bekerjasama seperti pelajar Malaysia. Kebolehan seorang individu terhad tetapi kekuatan pasukan tiada batasan. Tom menyimpulkan, kami memutuskan, sebaik sahaja tiba di England, kami akan segera menubuhkan kumpulan belajar. Tidak lagi berbuat hal masing-masing seperti dahulu, tetapi akan saling membantu dan maju bersama. Tiba masanya untuk menaiki pesawat. Kami mengucapkan selamat tinggal kepada ruang menunggu dengan berat hati. Dari tingkap pesawat, saya memandang tanah Malaysia buat kali terakhir. Di sana terdapat pemandangan yang indah dan yang lebih penting, jiwa penduduknya yang cantik. Apabila pesawat berlepas, kami semua tenggelam dalam fikiran masing-masing. Saya mula merumuskan apa yang telah saya pelajari dari perjalanan ini. Pentingnya kerendahan hati. Orang yang benar-benar hebat tidak perlu menunjuk-nunjuk. Kebolehan akan bercakap untuk dirinya sendiri. Keseimbangan antara teori dan amalan, teori sahaja tidak cukup, mesti mampu menyelesaikan masalah sebenar. Nilai kerjasama. Masalah moden sangat kompleks, memerlukan kerjasama orang dari pelbagai bidang. Umur tidak sepatutnya menjadi batasan. Orang yang berkebolehan tidak kira betapa muda, harus diberi peluang untuk menunjukkan bakat. Belajar bukan untuk kemasyhuran peribadi, tetapi untuk menjadikan dunia lebih baik. Dan yang paling penting, saya mendapati bahawa dunia ini lebih besar daripada yang saya sangkakan dan orang hebat lebih ramai daripada yang saya fikirkan. Dulu kami hidup dalam lingkungan sosial kami yang kecil, menganggap itulah seluruh dunia. Tetapi sebenarnya, di seberang dunia masih ada keajaiban yang tidak pernah kami bayangkan. Selepas penerbangan selama 12 jam, kami tiba di London. Semasa berjalan keluar dari lapangan terbang Heathrow, kami telah menjadi orang yang baru. Di lapangan terbang, saya berazam pada diri sendiri. Mulai sekarang, saya akan belajar dan hidup seperti pelajar Malaysia. Tidak akan hanya mengejar pengetahuan teori, tetapi akan melatih kemahiran praktikal. Akan bekerjasama dengan orang lain, belajar antara satu sama lain dan sentiasa menjaga kerendahan hati. Kita semua kena sentiasa berhubung, ya, kata saya kepada rakan-rakan. Kita akan tubuhkan kumpulan belajar seperti pelajar Malaysia dan berkembang bersama. Semua bersetuju dengan idea ini.
Beberapa bulan kemudian, kami benar-benar berubah. Keputusan akademik kami tetap cemerlang, tetapi tahap pemikiran kami berbeza sama sekali. Kami tidak lagi berpuas hati dengan pengetahuan di atas kertas, sebaliknya berusaha menggunakan teori untuk menyelesaikan masalah sebenar. Kami melakukan pelbagai projek eksperimen membina banyak peralatan yang dahulunya hanya dilihat dalam buku teks dengan tangan kami sendiri. Dan yang lebih penting, kami belajar untuk saling membantu. Dulu kami bersaing sengit, tetapi sekarang kami bekerjasama dengan lancar. Kekuatan setiap individu dimanfaatkan dan kelemahan setiap individu diisi. Kami mula memberi perhatian kepada dunia yang lebih luas. Melalui internet, kami membina rangkaian dengan pelajar di seluruh dunia, berkongsi ilmu dan bertukar pengalaman budaya. Ketika itulah saya faham niat pengetua kami. Kamu semua faham tak kenapa pengetua hantar kita ke Malaysia. Saya bertanya kepada rakan-rakan. Semua mengangguk. Kita terlalu sombong, kata Emily. Beliau mahu kita melihat dunia yang lebih luas dan mempunyai impian yang lebih besar. Pengetua tidak mahu kami terhenti hanya kerana kejayaan kecil. Beliau mahu kami melihat dunia yang lebih besar, bersaing dan bekerjasama dengan orang yang lebih hebat dan matlamat itu tercapai dengan sempurna. Kami bukan lagi katak di bawah tempurung tetapi helang yang bersedia untuk melebarkan sayap. Dulu kami berpuas hati menjadi nombor 1 di England, tidak pernah terfikir untuk membandingkan diri dengan pelajar dari negara lain, tetapi sekarang berbeza. Kami tahu dunia ini luas dan pelajar yang cemerlang ada di mana-mana. Yang penting, kami telah belajar apa itu kebolehan yang sebenar, bukan markah peperiksaan, tetapi keupayaan menyelesaikan masalah sebenar. Bukan kebijaksanaan individu, tetapi kebijaksanaan pasukan. Bukan kejayaan sementara, tetapi pertumbuhan yang berterusan. Apabila keluar dari keangkuhan, kami mula mencabar diri kami di pentas yang lebih besar. Beberapa bulan kemudian, kami menyertai persidangan sains remaja antarabangsa. Kali ini, kami bukan lagi pasukan yang hanya handal berteori, tetapi kumpulan penyelidik yang mampu membentangkan hasil kerja yang nyata. Di persidangan itu, kami bertemu semula dengan beberapa orang pelajar Malaysia. Sebaik sahaja melihat mereka, perasaan mesra melimpah di hati saya. William, satu suara yang dikenali memanggil. Ia adalah Khairul, pelajar yang kami temui di MRSM Cemerlang. Sekarang dia sudah menjadi seorang mahasiswa. Kamu semua nampak berbeza sekarang, dia tersenyum. Lebih yakin tetapi juga lebih rendah diri. Kata-kata ini membuatkan saya sedar bahawa perubahan kami, malah rakan dari Malaysia pun perasan. Semasa pembentangan, kami mempersembahkan projek teknologi alam sekitar yang kami siapkan selepas pulang dari Malaysia. Projek ini bukan sahaja mempunyai teori yang kukuh, tetapi yang penting, ia mempunyai data eksperimen yang lengkap dan pelan pelaksanaan yang praktikal. Projek yang sangat cemerlang, para juri memberikan markah yang tinggi. Gabungan antara teori dan amalan dilakukan dengan sangat baik dan ia mempunyai nilai sosial yang sebenar. Pengiktirafan seperti ini membuatkan kami sangat gembira. Tetapi yang lebih penting, kami tahu di mana titik permulaan perubahan ini. Selepas persidangan tamat, rakan dari Malaysia berkata kepada kami, "Sekarang kamu semua kelihatan seperti penyelidik antarabangsa yang sebenar. Semuanya berkat kamu semua," jawab saya dengan ikhlas. Tanpa lawatan ke Malaysia itu, kami tidak akan berubah seperti hari ini. Selepas pulang ke England, kami menerima jemputan daripada pelajar dari pelbagai negara untuk menjalin kerjasama akademik jangka panjang, sesuatu yang dahulunya tidak berani kami impikan. Malam itu saya menulis dalam diari saya, perjalanan ke Malaysia telah mengubah haluan hidup kami sepenuhnya. Bukan hanya kemajuan akademik, tetapi kematangan pemikiran. Kami telah belajar apa itu kebijaksanaan sebenar dan apa itu kekuatan sebenar. Orang yang benar-benar kuat bukan orang yang menunjuk-nunjuk ilmu, tetapi orang yang mengakui apa yang dia tidak tahu, sentiasa belajar dan membantu orang lain. Sekarang, kami tidak lagi peduli siapa yang lebih bijak, tetapi kami mengambil berat tentang bagaimana menggunakan ilmu untuk memberi manfaat kepada dunia. Bagaimana untuk bekerjasama dengan orang dari budaya yang berbeza. Dan bagaimana untuk membuka hati menerima cabaran yang tidak diketahui. Semua perubahan ini bermula dari perjalanan ke Malaysia.
Negara yang pernah kami pandang rendah telah mengajar kami dengan cara yang unik apa itu pendidikan yang sebenar dan apa itu modal insan yang berkualiti. Bertahun-tahun kemudian, apabila mengimbas kembali, kami akan sentiasa bersyukur dengan pengalaman itu. Ia bukan sahaja menjadikan kami ahli akademik yang lebih baik, tetapi juga menjadikan kami insan yang lebih baik. Rakan-rakan dari Malaysia itu mungkin tidak akan pernah tahu betapa mendalamnya kesan kerendahan hati dan kebolehan mereka terhadap kehidupan anak-anak muda dari negara yang jauh ini. Tetapi kami akan sentiasa mengingatinya. Mengingati guru-guru yang mengajar kami untuk merendah diri. Mengingati rakan-rakan pelajar yang menunjukkan apa itu kebolehan yang sebenar. Dan mengingati negara indah yang membuatkan kami mengenali dunia ini semula. Terima kasih Malaysia. Terima kasih kerana membuat kami faham bahawa dunia ini jauh lebih luas daripada yang dibayangkan dan manusia lebih indah daripada yang pernah difikirkan. Terima kasih kerana mengajar kami bahawa kebijaksanaan sebenar bukanlah mengetahui semua jawapan, tetapi menanyakan soalan yang betul. Kekuatan sebenar bukanlah mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan diri sendiri dari hari ke hari. Perjalanan ke Malaysia ini telah mengubah kami daripada genius yang sombong kepada cendekiawan yang rendah diri, dari individualis kepada rakan sepasukan yang bekerjasama, dari ahli teori kepada pengamal. Dan yang paling penting, dari nasionalis yang sempit kepada warga negara global yang sejati. Kami telah belajar untuk menghargai kelebihan budaya yang berbeza, belajar untuk menyerap kebijaksanaan dari bangsa lain dan belajar untuk menghadapi dunia yang pelbagai dengan hati yang terbuka dan menerima. Apa yang kami peroleh ini jauh lebih berharga daripada sebarang kejayaan akademik kerana ia bukan sahaja meningkatkan keupayaan profesional kami, tetapi yang lebih penting, ia mengubah pandangan hidup dan nilai-nilai kami, menjadikan kami insan yang lebih baik. Dan inilah makna sebenar pendidikan.